عن علقمة قال بت عند عبد الله بن مسعود ذات ليلة فقالوا كيف كانت قراءته فقال كان يسمع أهل الدار. Daripada Alqamah, kata dia, aku tidur di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada satu malam. Lalu mereka bertanya, yakni bertanya kepada Alqamah, bagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud? Lalu Alqamah menjawab, kana yusmi'u ahlad dar, dia memperdengarkan bacaannya kepada ahli rumahnya. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud bila dia baca Al-Quran, ahli rumah dia dengar dia baca Quran. Dia baca Quran. Kita hari ni kita baca Quran, anak buka TV, kita pepelankan suara baca Quran kita, TV kuat. Yang betulnya nu ayah hang baca Quran, nu yang apa buka TV kuat siapa? Macam tu betul. Betul no. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang fizikalnya rendah, kita dah sebut dulu. Kalau dia berdiri, sahabat lain duduk, sahabat lain mampu melindunginya. Rendah. Tapi Abdullah bin Mas'ud antara sahabat yang mampu mengeluarkan fatwa selepas wafat Rasulullah. Antara sahabat yang alim, bukan hanya bidang yang lain, fiqh dan selainnya, bahkan beliau adalah seorang sahabat yang Nabi kata, kalau kamu nak baca Al-Quran tepat seperti mana Al-Quran diturunkan, maka ikutlah bacaan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ni. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni, dia dalam rumah dia dibaca dengan kuat sehingga ahli keluarga dia mendengar. Ini cerita Alqamah yang bermalam di rumah sahabat besar ini. Wali anna al-amala fihi akthar wali anna faidatahu aidan tata'allaqu bi ghairihi, dan ia adalah kerana amal padanya lebih banyak, perbuatan padanya lebih banyak, dan faedahnya juga bersangkut dengan orang lain. Fal khairul muta'addi afdalu minal lazim, kebaikan yang melampaui orang lain lebih afdal daripada kebaikan hanya untuk diri sendiri. Wali annahu yuqidhu qalbal qari, kerana bacaan yang kuat ini akan membangkitkan hati pembacanya itu sendiri. Wa yajma'u himmahu ila al-fikri fi, dan menghimpunkan konsentrasinya untuk berfikir tentang ayat. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan membawa pendengarannya kepada bacaan itu. Wa yatrudun nauma, dan mengusir mengantuk ataupun perasaan ingin tidur. Wa yazidun nasyat, dan bertambah kesegaran. Wa yuqidhu ghairahu min na'imin wa ghafirin wa yunashituhu, dan menyedarkan selainnya, yakni selain pembaca, daripada kalangan orang yang tidur dan yang lalai, dan memberikan semangat padanya. Muslimin muslimat rahmati Allah. Al khairul muta'addi afdalu minal lazim, kebaikan yang meratai orang lain lebih afdal daripada kebaikan untuk diri sendiri. Bila seorang tu baca Quran pelan-pelan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kebaikan tu untuk dia. Tapi bila dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
kebaikan tu sekarang sudah sampai kepada orang lain.